Cari dia apa je tadi. Batal aku lah puasa kok lalok saya. Yup. Batal aku lah puasa kok lalok saya. Pergi kecil orang lain dah. Dari pagi sampai lu maghrib lalok saya. Lain tak membatalkan lu. Masuk kamar ni 6 balik, 7 balik, 8 balik ni. 7 balik tak salah. Bila 3 kali dah satu puasa lu. Alhamdulillah lah. Pada indak saya, pada dak satu saya dan sama dekat Daibon guys. Enggak satu puasa cik Allah tu dari awal sampai akhir ada satu. Hei. Tak ada satu cik Allah dah. Lagai dia hidup lu ni satu puasa lain. Dari pagi sampai ku 2 lalok. Dah sembayang ulang lu lalok liat. Sembayang tu lalok lo liat. Tiba tu buku. Ayo lama pasal ke kau dah ada nak terasa jalan dah. Pincang mata angkat dah. Iyalah. Lalok saya kerja puasa. Bila aku rasa puasa lalok dekat itu tu. Agak ragu dan asah hendak puasa ni hendak panik menahan je dan dia nanti daripada hendak semua sekali. Kau cek ranggai kau puasa lah kadang lalok dari pagi sampai kanjo. Kau ada fikir-fikir. Dan sasa aku ya pudian. Kau tahu dekat serupa itu. Hendak api hari dan ketika mundur-mundur hari. Kini kemenakan banyak nak bertanya tak tentu jawab. Banyak gunanya ilmu juga bisa dipagunakan kena mundur-mundur. Bukan hendak mentang-mentang awak gaya awak lah merasa tak dulu juga mencelik waktu hari pada orang lah merasa iki siawak kurang lah daripada enteng. Banyak bana yang perlu disasali dalam hidupku kalau awak nak menyasar kecek Pak PT tempoh hari. Allah, kok dikana hidup ke mati ada tak makan hasil. Iyo terasuk. Apa nak kade kerajuan awak lah berseragu. Apa nak kade kakuk awak lah berseragu. Kemana harus kapai lah. Beko sore dulu paja-paja nak bertanya awak. Kadang-kadang kau lain lapeh kecil awak. Iyo lainnya terima. Kau nak lapeh kecil awak beko. Ndaknya terima dah. Ndaknya terima sakit lu hati awak dinyo. Lah hibur lu hati awak dinyo. Kalau lah gaya-gaya kau apa ibu hati. Subuh lah puasa lah dah. Enggak puasa bareng dia engkau. Tapi dah biasa dah puasa tu. Sembarang tu dia enggak puasa dia nak. Lagai dah hidup dah je puasa dah leh. Jangan sembarang nuduh sang enggak puasa enggak. Ni enggak puasa apa dia enggak puasa. Dia puasa taruh ada. Bilang puasa. 3 kali. 3 kali sehari. Ya. Dah. 3 kali yang puasa sehari. 3 hari. Lah 3 hari dia puasa dah. 3 kali sehari yang puasa dan. Tadi ambil lo buat dah puasa dah. Buat dah puasa dah. Untung capek dengan ganja je goreng 3 buah. Ganja goreng mati you enggak puasa dulu. Yang ganja je goreng ganja. Tu kan ambil batal puasa dah tu. Ambil tapi lah ganja je goreng. Ni ganja je goreng 3 buah nang puasa dah tak jalan dah. Tu sudah kan goreng dong puasa liat. Iyo. Tapi menganja saja menganja paru biar tahan lagi sore tu ke maghrib. Dah amuhan dah itu gitu. Ku puasa apa puasa kerja puasa amuhan. Dia hendak batal puasa dah lalok dari pagi sampai sanjo lalok dah makan taurung apa ambil lalok. Aduh buku tu makan jago lah. Atu suap. Tu puasa ulah pison dah mau nak. Puasa lah pison. Badang lalok saya siap makan tu. Kan puasa dia tu. Cari orang ni lu ah. Kan puasa dia tu. Ayolah guyah lo lutut dia menurun-nurun dah. Bolak-balik nying. Karena olahraga dalam puasa tapi tak boleh lalok. Tapi udah kerja orang model tu. Dia nak dong model tu deh. You ada lalok sekarang jangan lah kerja kecam puasa. Kalau dengan ganja je goreng 3 buah dia itu dan lep puasa aja. Aku mau puasa tu lalok ang pakas kami apa energi yang tu ang Kumpulan. Ya. Apa pun lari-lari yang kencang dia lagi kata dua. Beko le pinai kilo dah. Ang puasa sindak dalam jadi orang tekilon. Wih, yang penting awak mencari MTQ dah. Apa nak dapat ke dah yang puasa sindak dah. Puasa siang nak indak satu dah. Dapat si goreng cik. Wah, kencang dan pera yang tali dia. Kedali. Aduh, mi sedap salah. Ganja saya parut dah mi sedap dah. Yang nasi goreng dan nasi goreng ku nak paja-paja dapatnya dah. Siap dah, mana? Ya. Ancok tu dah. Hah? Ancok tu dah. Dah. Nah,
Lah tu ke mana je lai wak ili saya jalan kota tu. Maki tu kok ini lah. Ya dah. Serencak iko jambatan ha. Tu orang ke Pulang Basamo je. Yo atau sokaram atau soka masalah malero di kampung. Urang rantau berpulang, awak nan di kampung. Ini Allah kolap. Nyadio panitia kau. Apa? Dia apa kau nunggu seorang siapa? Itu nanti kanak-kanak aja tadi dah. Orang rantau ke Pulang Basamo. Pulang sama orang tu. Yo, carilah jambatan kalau rancak dia. Kau tu menyambut orang. Yo. Entah di Cikota pertemuannya nanti orang rantau tu sambil menyelesaikan jambatan kau sekali ya. Resmian namanya. Berarti yang kau sini munyin di matang tu. Yo, maru-maru itu sahaja tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kau lah pula lah mulai. Iyo tu lah Jawa nah. Lah Jawa nah. Itu maki dia tadi dia kena paso tu pak. Maki dia tadi ya. Orang paso leno pun dah lo gari je. Lai bapor sebenarnya. Baik. Kau dia lah paso pak. Dah jam menuju dia nanti taruh dah. Angok dia bau nak. Paso. Ni lain bawa ono ada. Ono duduk-duduk dan saya dah. Makan pateng je jari yang patang tu babau juga angok nandak terulai itu angok babau dulu tu. Tak ada orang pakai jadi anak. Yalah. Apa di dalam tu lah ada angok orang paso tu. Mantimun bagi lado tu makan yang enak. Babau juga angok di nyona. Kini dan tanya kan elok-elok kini. Lai sabana-bana puaso. Lai puaso. Dah telefon kau dah pasal kau. Tu lalok saya dari pagi sampai maghrib lalok je lai. Alas saya pasal yang kau tu. Kau paso semua dah. Percayalah pana paso je lah itu. Dah dua. Lekas terbuka saya rasa siwa. Tanda acoknya menampak dah puaso seorang. Acoknya menampak dah puaso seorang. Kali bibir gua, bibir dah. Aku dah puaso lah. Labar apa aku dah ke puaso je bakukuk baru bekau dah puaso aku tu. Sebagai saya kadang jong mana ada waktu dah puaso. Jadi bibir dan serata-rata gitu dia dan tak puaso. Tak sebarang tu suuzon nama Kini sangka buruk. Apa? Yuk, no present ha. Suzon dah suzon. Sangka buruk. Kini dah dicerita apa lah dah tu. Anta puaso anta indak tu urusan seorang je tu Allah berkona. Kini nanda minta kang ko kejujuran nang teh. Tadi yang mengejen ikut dak puaso lalu gadang tu dari pagi sampai malam. Aku ang 3 kali dia puaso baru. Itu lebih gadang lu dia seorang. Ini dari paso ya, dari pagi sampai kaya. Iya tapi lalu gadang saya cula gadang. Paso Puaso lah gadang namanya. Dia kan puaso. Kali satu alhamdulillah. Di mana lah tak alhamdulillah kok selamat sadunya puasa tu baru kita alhamdulillah. Iko hasilnya tinggal. Lebih kurang ajar kuang. Dah apa? Dia kami ganti dia kami tangah je kami bangsa je kalah. Allah. Itu dan jadi masalah dia seorang. Jadi nang puasa kau batu-batu puasa sejak mulai Ramadan puasa awak jale-jale awak puasa tu sampai di mana batu puasa tu bayang jadi tinggal-tinggal lada ke hari ke kiamat lah jadi nah bapa tu hati gadang jo kau sate kau galamu aku kau dia fikir-fikir tak ke kiamat negari tapi lah gaek kau dia berfikir tu tak mungkin keselamunya hidup kau dah. Nah jadi mudah-mudahan tiba dia yang nggak capek lah berubah seorang jangan memperturut hati gadang joko puasa sebenarnya puasa. Iya puasa serupa itu tu puasa. Kau tiba dia tu mafia rumus sio-sio ndak ada pedahnya lah. Mengapa anak penyelarang dia anak puasa lah? Dia nak fikir membalik dulu. Allah hati bodang
Bapak kabe ujian cik, bapak kabe pangkai cik, bapak kabe ikunya cik. Tu puasa lo namanya. Tak begitu nam puasa kodo. Pak, aku lalu selain nak bertah besar Pak. Yo, dia cerita aku dia ceramah dari tujuan itu sampai tujuannya tak buat sokok dia. Angkat tak dapat tanya. Nah sebentar kau nam pertanyaan sampai kau buat. Laisa puasa kau ndak kau lalu saya kan itu pertanyaan tadi tu. Ya. Nanang kan tak ada tanyaan dah. Pasti laisa besar anak. Nyo ndak awak lah nama gano. Kece orang pandai-pandai, kece buya. Nam puasa kosahnya apabila manaan lapa jawi sudah tua baradok lo siang serba biasa. Lalu tu baradok tu. Ndak baradok nama tu. Iyo laisa puasa tu, tapi nan dapat manaan licak jawi yang dapatnya tu. Laisa halai. Saya berarti sah. Yo. Iya di mana lo sahnya tiba dia. Mana saya kami lah makan siang ni. Kada dah puasa seorang you siapa mah. Indak mau puasa orang you lah antang seorang itu. Iyalah nyota kena mulu-mulu indak tu puasa nyo seorang ayo abilo hari berdan tanya kawak nah laisa puasa